Bila you mula sedar, sebenarnya orang tu, bukan orang tu yang ada masalah dengan you sebenarnya. Tapi you, diri you sendiri, ada masalah dengan diri you sendiri. Sebab masih belum move on. Masih belum move on dengan kesilapan, kesalahan lama-lama. Tak tahu apa you buat. Tapi kena ingat, kita manusia, hamba Allah dekat dunia ni, tak ada seorang yang tak buat dosa. Semua berdosa. Tanyalah orang yang paling sempurna dekat dunia ni siapa? Artis, selebriti yang sempurna. Tengok masa silam diorang. Astaghfirullahalazim. Tapi tengok apa diorang pilih untuk jadi. Cakap macam-macam. Dulu dia pakai seksi, dulu dia free hair, dulu dia macam ni. Dialah orang yang paling baik sekarang. Dialah orang yang paling soleh. Tapi cuba fikir, cuba muhasabah diri, kenapa orang-orang yang betul-betul dah berubah. Nampak cara diorang carry, bawa diri diorang yakin dengan diri diorang. Orang nak cakap apa pun biarlah. Dia tahu dia macam mana pun cara dia buktikan dekat orang, aku dah berubah, aku dah lain. Orang takkan diam. Mungkin orang boring, okay? Orang boring, tak ada hobi, tak ada kerja yang bermanfaat. Jadi dia tengok orang lain berubah, jadi lebih baik daripada dia, ataupun jadi lebih baik daripada sebelum ni. Itulah topik, okay? Bahan gosip, bahan topik dia. Dia punya bahan gosip. Pandang sudut positif, banyak dia gosip, ejek you, dia cakap pasal you, banyak pahala you dapat. You pilih tak balas dendam, you buat je hal you. You buat je apa you nak buat bisnes ke, teruskan kehidupan you, jangan balas dendam, jangan rasa down, jangan rasa stres. Cuba tengok apa you buat lepas tu, bisnes ke, projek ke, apa-apa you buat menjadi. Sebab you habiskan tenaga, fokus, tarik semua tu ke arah yang bermanfaat. Tapi cuba kalau orang tu buat jahat ataupun gosip, cakap belakang, you pilih untuk balas dendam. Dah dua-dua sama. Dia macam tu, you pun macam tu juga. Bila kita balas dendam, maksudnya kita sama macam orang tu. Dan kita ingat gosip, cakap pasal orang, balas dendam. Ingat habis macam tu je. Tak. Semua tu pakai tenaga, pakai fokus. Sebab tu bila kita cuba balas dendam dekat orang, benda takkan habis. Kita makin stres, kita makin down. Kalau makin tenang, tak apa. Ni makin stres. Sebab bila orang tu gosip, cakap belakang pasal you, dia campak tenaga hitam dekat you. You pilih untuk balas dendam, you balas balik, you campak balik